poster atau infografik, iaitu guru memaparkan poster atau infografik pada skrin projektor dan murid membaca maklumat yang terdapat dalam poster tersebut seperti tajuk, fakta dan gambar. Selepas membaca, murid diminta menyatakan isi penting atau menjawab soalan berdasarkan maklumat yang telah mereka baca. Kemudian aktiviti ini adalah membantu murid memahami teks melalui gabungan visual dan perkataan. Baiklah, seterusnya. Okey, bagi cadangan aktiviti yang kedua pula ialah aktiviti membaca menggunakan video animasi dengan menggunakan apa-apa tema sahaja seperti tema haiwan, buah-buahan, kartun dan sebagainya. Jadi di sini, guru boleh menayangkan video animasi pendek yang mempunyai sari kata, iaitu di mana kata-kata di bawah itu murid boleh membaca untuk memahami apa itu isi video. Jadi di sini, murid ini tidak akan membaca teks yang muncul pada skrin sambil menonton video dan mendengar audio. Selepas itu, murid juga akan diminta membaca semula ayat daripada video dan menceritakan semula isi yang mereka fahami. Jadi aktiviti ini menjadikan proses membaca itu lebih menarik kerana ia melibatkan audio, visual dan teks yang menarik. Baiklah, seterusnya ialah rasional pemilihan bahan multimedia, iaitu untuk memastikan penyampaian maklumat menjadi lebih jelas, menarik dan berkesan kepada audiens. Kemudian penggunaan elemen seperti gambar, video, audio dan animasi dapat membantu menarik perhatian serta memudahkan pemahaman terhadap sesuatu topik. Maksudnya di sini terutamanya bagi maklumat yang kompleks. Dan selain itu, bahan multimedia yang dipilih juga perlu selalu dengan objektif pembelajaran dan sesuai dengan tahap pengetahuan audiens supaya proses penyampaian maklumat dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberi impak yang lebih baik iaitu kepada pelajar-pelajar lah. Grafik dipilih kerana bahan tersebut dapat membantu murid memahami konsep yang kompleks dengan lebih jelas melalui elemen visual seperti gambar, diagram, carta dan poster. Penggunaan bahan ini meningkatkan minat, fokus dan motivasi murid dalam pembelajaran. Selain itu, bahan grafik menyokong pelbagai gaya pembelajaran termasuk murid visual dan kinestetik serta memudahkan ingatan jangka panjang. Bahan bantu belajar ini juga menjadikan pengajaran lebih interaktif dan menyeronokkan, memudahkan murid menganalisis dan mengaitkan idea dengan lebih mudah. Okey, jadi untuk membantu murid dalam kemahiran membaca, kami cadangkan teknik DRTA. DRTA itu ialah Direct Reading, Thinking and Activity. Okey. Untuk DRTA, kita ada 3 fasa utama, iaitu prambaca, membaca dan pasca membaca. Okey, untuk prambaca, murid ini dia meramalkan berdasarkan petunjuk visual seperti gambar ataupun animasi. Untuk membaca pula, mereka mengesahkan ramalan yang mereka lakukan tadi sama ada benar ataupun tidak. Dan untuk pasca membaca, mereka menyimpulkan dan membincangkan tentang apa yang mereka baca. Teknik ini menjadikan murid ni pembaca aktif bukan pasif dengan menggunakan media grafik untuk mencetuskan pemikiran mereka. Okey, jadi bagaimana aktiviti ini membantu murid dalam kemahiran membaca ialah dengan yang pertama melalui integrasi dengan video animasi. Ini menunjukkan bahawa dalam aktiviti membaca bersama video animasi, teknik DRTA iaitu Direct Reading Thinking Activity ini membolehkan murid meramalkan cerita daripada animasi visual sebelum membaca teks yang penuh. Murid juga kemudian boleh mengesahkan ramalan semasa menonton dan membaca yang meningkatkan pemahaman cerita mereka secara signifikan, seperti terbukti dalam kajian di mana kemahiran membaca adalah naik daripada rendah kepada sederhana pada tahun 2017. Untuk yang kedua pula, kita ada integrasi dengan poster. Poster ini sebagai bahan grafik yang menyediakan petunjuk visual untuk fasa prambaca DRTA, di mana murid ini dia meramalkan isi teks daripada imej dan tajuk yang mereka dapat. Ini mengaktifkan pengetahuan sedia ada dan meningkatkan kemahiran pemahaman mereka dengan hasil kajian yang menunjukkan peningkatan langkah daripada 20% hingga 80% selepas menggunakan media membaca, media gambar.